Pernah tak tiba-tiba tengah malam, ibu jari kaki rasa mencucuk, panas sampai tak boleh sentuh selimut pun? Itu bukan sengah-sengah biasa, itu tanda asid urik dalam badan dah mula membentuk kristal. Inilah yang orang panggil gout. Bila asid urik terlalu tinggi, dia akan berkumpul dekat sendi, jadilah bengkak dan radang. Kalau biar lama, sendi boleh rosak, buah pinggang pun boleh terjejas. Sebab tu, rawatan gout ni bukan sekadar sapu minyak atau makan ubat tahan sakit sahaja, kena lawan dari akar masalah. Asid urik dan keradangan dekat sinilah ramai orang mula ikhtiar dengan kapsul tapak baru. Dia bukan ubat, tapi gabungan herba semula jadi macam Cortef Philodendron, kulit kayu retak yang memang terkenal dalam perubatan tradisional untuk bantu turunkan asid urik, kurangkan bengkak dan reda sakit sendi. Bila korang amalkan secara konsisten, herba dalam tapak baru bantu bersihkan asid urik berlebihan, sendi pun rasa ringan, tak tegang macam dulu. Jadi kalau korang dah mula rasa susah nak pijak lantai, lutut rasa mencucuk, jangan tunggu sampai kena cucuk hospital. Ikhtiar sekarang dengan tapak baru, bantu lawan gout dari dalam cara semula jadi.